nak marketing. Kenapa hamak sangat aku nak buat marketing, Bu? Aku dah berniaga berapa puluh tahun, 23 tahun. Tu je. Mana Dato' Al-Amin suruh masuk je. Aku ni pandai berniaga je, invite orang aku tak pandai. Sebab kita biasa ni tak pandai invite orang, kita berniaga je, laku-laku. Kalau tak laku, buat tahajud lagi. Suruh dia masuk live Datin Senang. Sifir dia senang, Wak. Sifir dia senang. Kau tak berniaga, kau berniaga tak laku, kau buat tahajud banyak-banyak tengah-tengah malam. Dengan Yuni ni pun aku selalu cakap. Betul Yuni? Betul. Yuni, masuk live. dah habis darah nifas. Okay, request. Buat tahajud. Betul, baru semalam. Baru semalam pasal. Mu ni Yuti dak, panggah huduh mu ni. Tubik dah. Tubik dah. Tak, kita terkesan bila dia buat gitu ke Dato' Amin. Sebab kita nak pakai duit. Nak pakai duit. Faham tak? Kita nak pakai duit. Yuni nak pakai duit. Saya nak kena pump dekat kilang. Apa benda semua ada mesin. Yuni pun nak beli mesin. Baru tahu Yuni tu belah mana lah. Pok demo selama ni pok muda oyak. Sibuk. Mu ingat Isam pandang nak sibuk hau ke? Berapa banyak di hotel? 1.5 juta lebih. Saya nak at least tolonglah. Lepas 500,000 dulu. Boleh tak? 500,000 dulu. Belum. Dalam tempoh mana? Hok invite dia ni. Buat apa kita tarik gitu? Bismillah. Bismillah. Buat apa bismillah? Mananya? Bismillah. Dah tu. Ni kat request kan? Kitanya tak erti. Dia punya nama tak keluar kat sini tadi. Amin weh. Mu duk mana Amin? Aku tak apa Amin. Amin tekan lah invite. Datuk. Amin. Takut Amin tu pun tak erti. Tak ada, dia tak masuk lagi dalam tu. Sebab dia tak boleh invite. Takut Amin pun tak erti. Nak teka-teka invite. Jadi saya cakap terus terang, ini bukan satu prajudis untuk marketing. Bukan. Ya, jangan sebut siapa-siapa boleh tolong. Dia pandai-pandai ambil duit daripada kami, pandai-pandailah settlekan. Jangan duk cerita kat belakang-belakang. Sekarang ni kau bersumpah kerana Allah. Kau bersumpah Allah Ta'ala, kau bersumpah. Betul kau tak terima duit daripada Dato' Al-Amin sebanyak 1.5 juta lebih. Saya dah janji, dapat je duit saya nak bagi kepada 300 orang sebanyak RM50. Amin. Allah mu ni gak Amin. Memang mu tak erti sungguh Amin. Minta tolong seru. Seru supaya Dato' Al-Amin bayar duit saya apa? Seru supaya Yuti bayar duit kami. Kesianlah. Awak lebih tahu Dato' Al-Amin tu baik macam mana Yuti. Tolonglah. Yang lain jangan masuk campur. Sebelum aku buka lagi siapa yang hutang. Yang lain jangan masuk campur beleceh mulut. Siap. Aku boleh tahu. Kledik mana, yang mana budak mana aku boleh tahu.